Saya dilahirkan disleksia. Sampai darjah 4 saya buta huruf. Saya tak boleh menulis huruf N dengan betul. Saya tak boleh tulis huruf S dengan betul. Dan kalau saya tulis huruf 2, dia jadi macam itik angsa. Jadi bila sampai darjah 4 saya tak boleh baca. Saya ada seorang guru nama dia Miss Kumari. Saya sekolah rendah Iskandar. Kebanyakan budak-budak pandai lah. Susah nak jumpa orang yang tak boleh membaca. Tapi waktu tu kesedaran guru-guru melalui disleksia belum ada. Jadi sampai darjah 4 saya tak boleh membaca. Saya duduk kelas yang paling last. Cikgu Kumari ni keluarkan satu arahan. Kamu tak boleh balik selepas waktu kelas. Kamu kena duduk 1 jam dengan saya. Jadi darjah 4 dah saya ambil periksa penggal hujung pun saya dapat merah semua kan, saya tak boleh membaca. Diajarlah saya membaca dengan merotan bahagian tangan saya setiap kali saya salah membaca dan merotan tangan saya setiap kali saya tulis huruf kebalik. Jadi Cikgu Kumari ni menyebabkan saya boleh baca. Tapi bila saya boleh baca, result darjah 4 dah keluar. Teruk pelajaran saya kena pergi kelas yang last juga, 5 umur. Kemudian dalam buku ni saya kredit pada Mr. T. Saya dah boleh baca, saya dah terror matematik. Jadi kerana saya kerap skor 100 mata pelajaran, dia heran kenapa saya duduk kelas belakang. Bila buat nombor dalam aliran, saya dapat nombor below 60. Berarti saya dah masuk kelas 2, kelas putih, kelabu kelas paling pandai. Tapi saya tak boleh dipindah, kata guru besar. Result untuk berada dalam kelas tak boleh dipindahkan ketika kelas berjalan. Tapi waktu yang sama, waktu saya susah, saya selalu ponteng sekolah. Jadi Mr. T ni takut saya merosot dalam sekolah. Dia bawa saya jumpa guru besar di Sekolah Rendah Iskandar sekitar tahun 1978. Itulah dia usahakan saya mendapat tiket bas yang dibantu oleh tabung Persatuan Ibu Bapa Guru dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Saya dapatlah tiket bas, saya hari-hari pergi sekolah. Dan kemudian saya skor. Saya duduk kelas last 5 ungu. Tapi saya boleh skor penilaian darjah 5, 3A, 2B. Itulah saya dipindahkan dalam kelas 6A. Dan kemudian pada waktu yang sama saya ada seorang guru nama Mr. Yong. Dia tahu saya miskin dan selalu tak boleh bawa duit sekolah. Jadi dia nak tolong saya kerana saya pandai bahasa Malaysia. Dia mengajar bahasa Malaysia, dia sentiasa buat kuis. Setiap kali buat kuis, dia akan ajar peribahasa. Putih, saya jawab, melepak. Lepas tu dia kata, biar putih tulang, jangan putih mata, saya jawab. Boleh kan saya sentiasa ada makanan pada waktu rehat daripada nasi lemak yang dia beli sebagai hadiah. Tapi satu hari, saya duduk di Pumpung. Sungai Pumpung ni udang galah besar-besar. Satu hari saya mancing udang galah dengan menggunakan mengkawan, benang jahit dan mata pancing yang kecil. Satu hari boleh dapatlah 3-4 ekor udang galah. Jadi mak saya bungkuskan udang galah untuk pergi sekolah. Bila saya jawab kuis bahasa Malaysia betul, saya ambil nasi lemak ni, saya hadiahkan pada kawan saya nama Hanif. Hanif ni makan nasi lemak. Puan Yong tanya, Zainal, kamu bukan susah ke? Kenapa kamu bagi nasi lemak dekat Hanif? Saya kata, Puan Yong, mak saya bekalkan nasi. Saya pun buka lah nasi, saya nampaklah udang galah Sungai Kedah yang besar tu. Saya kisahkan juga Puan Yong merayu pada saya sebab mak saya masak nasi dengan ikan galah goreng kunyit kerana dia teringin nak makan udang galah. Jadi selain daripada cerita-cerita pengalaman masa kecil, saya tulis tentang 3 guru saya, iaitu Miss Kumari, Mr. T dan juga Mrs. Yong. Sebagai tribute pada waktu saya sekolah rendah, tak mungkinlah saya berjaya kalau Mr. Kumari tak menyelesaikan masalah disleksia, dan tak mungkinlah saya dapat hadir ke sekolah tiap hari kalau Mr. T tak uruskan kad sekolah. Dan bagaimana Mr. Yong memang buat kuis bahasa Malaysia itu sebenarnya untuk saya menang nasi lemak. Jadi saya tribut pada guru-guru yang telah berjasa selain daripada kisah-kisah masa kecil yang lain lah. Yang ada dalam buku anekdot kenangan yang diterbitkan dalam 2 jilid.